Temu duga ulul albab akan berlaku selepas habis PKSK. Kan tumpuan dah dapat kan tarikh PKSK untuk anak-anak. Ada yang dapat 6 hari bulan 10, 7 hari bulan, 8 hari bulan sampailah ke 17 Oktober tarikh PKSK. Selepas itu akan berlaku pula temu duga ulul albab. Tapi saya yakin sebenarnya ramai sangat tak tahu tau. Macam mana temuduga ulul albab itu dijalankan? Apa soalan-soalan yang akan ditanya kalau nak kena hafazan Al-Quran? Macam mana nak menghafal dalam temuduga? Sebab tu tuan-tuan, saya nak bagi tahu, sesiapa yang lagi yang tak tahu nak buat apa persediaan dan mungkin anak-anak lemah sangat-sangat dalam hafazan, saya nak jemput anda untuk join seminar ulul albab secara online yang kita akan adakan pada 25 hari bulan 10. Dan tuan-tuan, seminar ulul albab ni walaupun secara online, kita buat program ni seperti temuduga sebenar. Sebab dalam seminar tu ada bahagian hafazan, ada bahagian tilawah, ada bahagian tahriri, ada bahagian komunikasi. Dia akan belajar macam mana nak bercakap, bagaimana nak menghafal, bagaimana nak menulis ayat Quran dan banyak lagi dalam seminar ulul albab secara online. Jadi tuan-puan, kalau tuan-puan nak daftar seminar ini, tuan-puan boleh tekan link di bawah sebab kita ada buka harga promosi sampai hujung bulan ini sahaja. Kalau tuan-puan nak join, sila tekan link di bawah sekarang.